Satu makanan yang dulunya menjadi nostalgia, sekarang hanya menjadi kenangan, iaitu biji sawit. Mungkin ada yang tak tahu lagi, biji sawit ni boleh dimakan. Pada zaman dulu, biji sawit ni kita masak bersama gula, air dan juga daun pandan untuk dijadikan manisan. Yes, memang benar. Ada yang anggap biji sawit ni hanya untuk dijadikan minyak. Tapi sebenarnya zaman dulu ia adalah sebuah manisan. Yang ni macam kita ambil, macam makan tebu, ambil yang ni, gigit lah. Dia rasa manis, mau kepada berlemak dan ada sedikit minyak sebab daripada biji sawit sendiri. Macam itulah makanan zaman dulu yang sekarang ni rasanya memang ramai tak kenal. Senang cerita, makanan ni hanya kenal oleh anak-anak Felda yang mana duduk dekat bahagian sawit, bahagian-bahagian Felda memang kenal makanan ni. Mungkin ada yang kat luar yang kenal atau tidak. Siapa yang kenal dan ada pengalaman tentang manisan biji sawit ni, cuba komen kat bawah. Sawit bukan hanya sekadar untuk dijadikan minyak dan manisan saja, ada juga jadikan untuk jadi bengkel sawit seperti ini. Ni zaman kecil-kecil rasanya mesti ada yang pernah rasa bengkel sawit, bengkel yang digabungkan dengan minyak biji sawit tu, dipres, air ni dijadikan bengkel. Bismillah. Rasa dia punya bakar tu campur dengan rasa minyak sawit, rasa lemak sawit tu memang mengambil nostalgia orang kata zaman dulu. Masih kecil-kecil macam ni lah makanan dia.